Apalah. Lain-kali kumpul tanya siapa jemput dah. Kita duduk sebelah je, sebelah sana je. Kalau boleh nak tengok tapi sebelah sana. Hai, Sai. Hai, come. Media. Kenapa tadi? Okey. Yang lain ni. This one is something. Oh yeah. Koridor Barat Lembah Kelang serta memperkukuh daya saing ekonomi negara untuk jangka panjang. Pembukaan 20 stesen baru di sepanjang laluan Shah Alam sejauh 37.8 km yang menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia bakal memperkukuh kesaling hubungan serta menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama seperti bandar utama Shah Alam dan juga Kelang. Rangkaian pengangkutan rail modern yang menghubungkan kawasan kediaman, pusat komersial, institusi pendidikan, hospital dan kawasan perindustrian di barat Lembah Kelang. Laluan ini bukan sahaja meningkatkan tahap keterhubungan malah menjadi pembangkit kepada pembangunan ekonomi, pembangunan bandar yang lebih mampan serta meningkatkan akses rakyat kepada peluang pekerjaan dan perkhidmatan. Projek laluan Shah Alam yang melibatkan pelaburan sebanyak 16.63 bilion ringgit merupakan antara pelaburan strategik kerajaan dalam memperkukuh infrastruktur pengangkutan awal negara. Ia bukan sekadar landasan, ia merapatkan barat dan timur. Itu cekap, tata kelolanya baik,
hentikan amalan-amalan yang merusakkan prestasi dan imej serta pengurusan di tahap yang terbaik. Dan ingat bahawa kerajaan dan negara tidak mampu meletakkan prasarana terbaik dengan kos yang terlalu tinggi, apalagi kalau ada ketirisan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan yang cuba perbaiki, pastikan hal-hal ini dikenal pasti.